berat saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Jadi hari ini kita Pertubuhan Islam Bertiga Malaysia, kita membuat penyerahan memorandum kepada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang untuk satu kempen kita, iaitu kempen Zero Maksiat. Kita akan adakan kempen ini di seluruh Malaysia, di mana pertiga di seluruh Malaysia akan menyerahkan memorandum kepada Jabatan Agama di negeri masing-masing. Hari ini kita ada penyerahan memorandum di Kuala Lumpur, di Sarawak, di Negeri Sembilan dan beberapa negeri lain lah. Akan disusuli dengan hari Isnin sekali. So tujuan utama kita menghantar memorandum hari ini kepada Jabatan Agama adalah berkenaan dengan masalah gejala-gejala maksiat, gejala-gejala sosial yang berleluasa sekarang ni. Jadi pertiga mengambil satu sikap prihatin kerana benda-benda ni, kalau kita biarkan benda-benda ni, terutama dah nak masuk bulan Ramadan, jadi kita membawa usul kepada Jabatan Agama, beberapa usul. Yang pertama, usul yang kita bawa kepada Jabatan Agama adalah untuk kita minta pihak Jabatan Agama menyediakan kios-kios ataupun payung-payung pencegahan maksiat di kawasan-kawasan panas ataupun kawasan-kawasan di mana remaja-remaja bercumbu-cumbuan. Di situ kita minta pejabat agama sediakan payung-payung untuk mencegah mereka. Dan yang kedua, kita juga membawa usul supaya Jabatan Agama menyediakan satu talian bebas tol. Sebagai contoh, 1388 maksiat, di mana senang untuk kita membuat laporan atau pengaduan tentang maksiat-maksiat yang berlaku, terutamanya bila nak masuk bulan Ramadan ni. Usul-usul yang ketiga yang kita bawa adalah berkenaan dengan kita minta pihak Jabatan Agama supaya wujudkan rakan Jabatan juga dengan rakan KOP. Jadi supaya kita dapat membendung masalah-masalah remaja-remaja sosial, masalah-masalah maksiat ni. Seperti kita sedia maklum sekarang ni, di seluruh Malaysia banyak sarang-sarang maksiat, sarang pusat-pusat hiburan, sama ada yang diberi lesen ataupun tidak diberi lesen. Jadi pertiga akan mengambil satu inisiatif, akan membuat pemantauan khususnya di bulan Ramadan ni di seluruh Malaysia, di mana kita akan membuat pemantauan secara terperinci. Kita akan tangkap gambar dan kita akan videokan. Jadi kita harap pihak Jabatan Agama Islam memberi kerjasama yang penuh kepada Pertubuhan Islam seperti pertiga, dan juga pertubuhan-pertubuhan Islam lain juga dipanggil menyeru untuk bangun. Sekarang ni masa kita tak payah takut. Sekarang ni kita kena bangun untuk menegakkan Islam. Kita tak ada siapa yang kena bangun, kita yang kena bangun untuk menegakkan Islam. Kita nak tunggu sampai keadaan dah jadi masalah sosial dah terlalu teruk baru kita nak bangun. Kita kena mencegah dahulu sebelum benda ni terjadi. Jadi kita harap pihak Jabatan Agama Islam di seluruh Malaysia akan beri kerjasama dan memandang usul yang kita bawa ni dengan serius sekali. Jadi saya mewakili 46,000 ahli pertiga di seluruh Malaysia. Okey, kita menyuruh agar usul yang kita bawa ni dipandang serius untuk pada kali ini. Sekian, terima kasih. Ambil gambar dengan video tu, lepas tu apa tindakan seterusnya? Kita akan cuba membantulah Majlis Agama Islam. Seandainya Majlis Agama Islam tidak ada kekurangan kaki tangan, jadi kita akan memantau tempat-tempat panas. Macam kita ambil contoh macam di belakang Sigit, di Queens Bay, di Pantai Bersih, dan kita seperti kita semua sedia maklum, di belakang Masjid Seberang Jaya sendiri, di mana terletaknya pusat-pusat gay di dalam Pulau Pinang. Mungkin orang Pulau Pinang semua tak tahu, tetapi di belakang Masjid Seberang Jaya pada Jaib, kita akan buat pemantauan di kedai-kedai Michelin number ekor. Kita akan buat secara sukarela. Jadi apabila kita dah buat pemantauan, selepas kita bekerjasama dengan Jaib, kita harap benda ni akan menjadi satu pengajaran kesedaran kepada semua orang. Ada. Ya, Ustaz.
Paduka. Ya. Kalau macam pondok-pondok panas tu, apa pandangan Paduka tentang adakah P3 ni akan pantau pondok-pondok panas yang untuk jaib lah, untuk setiap lokasi-lokasi yang panas ni lah? Kita akan membantu Jaib. Kalau Jaib perlu bantuan kita, kita akan sediakan kepada Jaib lokasi di mana lokasi-lokasi panas, lokasi hitam, tempat-tempat percumbuan, berasmara dana. Itu kita akan serahkan kepada Jaib, dan kita harap Jaib akan menjalankan tugas dengan ikhlas. Ini juga merupakan salah satu langkah untuk ultra bangsa lah. Ini kuasa menentukan bangsa. Jadi kalau kita biarkan benda ni, akhirnya kita akan dapat result. Mungkin 10 tahun akan datang, tak mustahil di tepi-tepi jalan kita akan nampak remaja-remaja bercumbuan tanpa segan silu seperti di Eropah. Pandangan ayah tentang zero maksiat ni yang P3 anjurkan. Zero maksiat merupakan wacana daripada P3 Malaysia, iaitu Pertubuhan Islam Gabungan Amal. Ini adalah salah satu langkah untuk P3 Malaysia meneruskan perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Kita akan melaungkan atau meniupkan gelombang kuasa menentukan bangsa. Jadi adakah ayah akan pastikan benda ni akan betul-betul berjalan lancar? Saya sebagai pengerusi institusi Ayanda Malaysia akan memastikan setiap Ayanda di seluruh Malaysia akan teruskan perjuangan ini. Pada hari ini, wilayah Persekutuan, Kuching, Sarawak, Negeri Sembilan dan Perak akan menyerahkan memorandum. Okey, terima kasih ya. Okey, abang daripada NGO mana? Persatuan India Muslim. Persatuan India Muslim Malaysia. Ya, Malaysia. Okay. Apa pandangan daripada Persatuan India Muslim tentang P3 ni lah, dianjurkan untuk menyerahkan memorandum kepada pejabat agama untuk pencegahan zero maksiat ni? Saya rasa para pemuda dan ahli-ahli P3 mengambil berat berkenaan isu sosial ini dan membuat satu memorandum kepada Jabatan Agama Islam dan memberikan sokongan kepada semua pemuda-pemuda dan memberi kesedaran untuk pemuda semua daripada kerja sosial seperti membuang bayi. Banyak, saya rasa di Malaysia saja berapa puluh ribu yang kita dapat kira lah. Yang tak dapat kira tu lagi banyak lah. Jadi kita kena ambil tindakan yang sewajar, kan? Kita Jabatan Agama Islam dan pihak yang berkenaan untuk mengambil tindakan yang tegas lah, untuk tidak berlaku seperti itu. Okey, terima kasih.